Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar para penonton semua? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera lah. InsyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita teruskan dengan siri Ramadan kita macam biasa kan. Alhamdulillah. Sebelum saya nak sambung, saya cuma nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang masih sudi menonton, masih setia dengan saya dalam siri Ramadan 2025 daripada permulaan sampailah sekarang. InsyaAllah kita cuba bersiar lagi. Okey. InsyaAllah doakan. Moga Allah memudahkan segalanya. Okey. Jadi untuk episod hari ini kita nak sambung dengan episod 14 iaitu cabang hadis da'if, dan saya akan cuba bagi contoh lah. Okey. Hadis da'if ni tuan-tuan dan perempuan, para penonton semua, hadis da'if ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu zahir dan khafi. Zahir ni perkataan yang sama juga dalam bahasa Melayu, iaitu zahir. Zahir jelas, nampak. Kita boleh nampak. Ada 4 di bawah kategori zahir, iaitu al-mursal, al-mu'dal, al-munqati', al-mu'allaq. Dan khafi pula ada 2. Al-mudallas, al-mursal, khafi. Jadi saya akan cuba bagi penerangan setiap satu itu. InsyaAllah saya cuba sampaikan satu episod satu. Sebab kadang-kadang dia agak rumit. Okey. Bila dikatakan zahir itu, maksudnya hadis da'if ni kebiasaannya bermasalah kerana sanadnya terputus. Jadi keempat-empat kategori ni kan, al-mu'dal, al-mursal, al-munqati', al-mu'allaq, dia bermasalah daripada terputus sanadnya, tapi nama dia beza-beza kerana kedudukan terputus ni sanad tu pun berbeza-beza, dan cara terputus juga berbeza. Sama juga dengan al-mudallas dengan al-mursal khafi ni. Sama kes dia. Cuma dia mursal khafi dengan mudallas ni dia tersembunyi, dia tak nampak. So kita tak tahu. Pada zahirnya nampak elok, tapi tersembunyi di dalamnya benda yang janggal. Jadi ia memerlukan kepada kajian yang lebih mendalam, pembacaan yang lebih banyak, barulah kita dapat tahu. Oh, rupanya hadis ni hadis da'if. Kenapa? Kerana dia kategori mudallas atau mursal khafi. Apakah mudallas dan mursal khafi? Kita akan bincang dalam episod akan datang. Untuk hari ini kita masuk satu je dulu, iaitu al-mu'allaq. Okey. Al-mu'allaq. Apakah al-mu'allaq? Ma hudhifa min mabda' isnaduhu rawi fa'akthar 'ala tawali. Apa yang dihazafkan maksudnya dibuang, min mabda' daripada permulaan, isnaduhu sanadnya, rawi seorang perawi, fa'aksar atau lebih, ala tawali secara berturut-turut. Okey. Okey, ini adalah contoh hadis yang kita pernah gunakan dalam episod yang lepas. Tengok ni. Innama a'malu bin niyat. Setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Okey. Hadis mu'allaq kita dah tengok tadi. Maksud dia ma hudhifa min mabda' isnaduhu rawi fa akthar 'ala tawali. Maksudnya apa yang dihazafkan, apa yang dibuang, apa yang dihilangkan, seorang perawi atau lebih secara berturut-turut daripada permulaan isnad, daripada permulaan sanad. Okey. Yang saya tanda warna biru ni, ini merupakan permulaan sanad. Dan ni yang saya gariskan warna merah ni, Umar bin Al-Khattab, dia berada di penghujung sanad. Okey. Jadi apabila dikatakan ma hudhifa mimma bada isnaduhu, apa yang dihazafkan daripada permulaan sanad, tadi ni Al-Humaidi, contoh hilang Al-Humaidi, atau hilang Al-Humaidi dan Sufyan, atau hilang Al-Humaidi dan Sufyan dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, atau hilang Al-Humaidi, hilang Sufyan, hilang Yahya bin Sa'id Al-Ansari,
hilang Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, atau hilang Al-Humaidi, hilang As-Sufyan, hilang Yahya, hilang Muhammad, hilang Al-Qamah bin Waqqas, atau hilang semua sekali. Dengan nama Umar pun hilang. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Itu saja, tinggal tu je. Yang penting dia mestilah bermula daripada permulaan sanad. Daripada permulaan sanad sini dia secara berturut-turut daripada permulaan sanad hinggalah ke akhirnya. Ada contoh lain lagi. Contoh lain yang kita boleh dapati iaitu di dalam Sahih Bukhari sendiri. Imam Al-Bukhari ada buat hadis mu'allaq, tapi dia bukan sengaja. Maksud saya, Imam Al-Bukhari tu kalau kita tengok balik dalam Sahih Bukhari tu, dia ada banyak kitab. Kitab solat, kitab zakat. Dan di bawah setiap kitab solat, kitab zakat tu dia ada bab-bab dia. Jadi contoh hadis ni, hadis innama a'malu binniyat ni, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua boleh buka. Boleh pergi tengok. Kan? Contohnya, dalam kitab permulaan wahyu, dah ada dah hadis ni kan. Innama a'malu binniyat. Ni, daripada awal ni sampai habis kan. Dah ada dah. Tapi, dalam kitab permulaan wahyu. Nanti nak pakai lagi hadis ni dalam kitab solat pula, dalam kitab zakat. Kan? Niat tu penting kan. Jadi, Imam Bukhari dia akan tulis sanad panjang-panjang ni pada hadis yang pertama saja. Maksudnya kalau dalam kitab permulaan wahyu, dalam kitab permulaan wahyu tu saja tulis. Nanti dalam bab lain, dalam bab solat ke, dalam bab zakat, dalam bab puasa, beliau tak akan tulis panjang-panjang ni. Kenapa? Kemungkinan beliau nak jimat dakwat atau kertas zaman dulu kan, bukannya macam zaman sekarang ni mudah, pelbagai kemudahan ada. Jadi itu bukan memang betul tu hadis mu'allaq, tapi kita senang cerita Imam Bukhari dia dah bawa sanad dah, jangan risau. Sanad penuh tu ada. Jangan pula kita buka Sahih Bukhari tu kita terkejut, nanti kita tengok kita mentang-mentang kita baru belajar sikit hadis mu'allaq kan, di sanad terputus. Imam Bukhari kata daripada Rasulullah. Mustahil Imam Bukhari jumpa Rasulullah ni kan. Kalau Imam Bukhari jumpa Rasulullah, maksudnya Imam Bukhari mesti sahabat kan. Tapi Imam Bukhari tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah jumpa sahabat. Dia jumpa jauh Al-Humaidi. Al-Humaidi ni dah kurun ke berapa dah kan, dah ke berapa ratus hijrah. Dibandingkan Rasulullah, dibanding Umar sekalipun kan, jauh sangat ni, mustahil. Jangan pula kita kata tu ada mu'allaq. Tidak begitu. Setiap imam hadis dia ada cara penulisan kitabnya tersendiri. Sebab tu kita kena belajar satu persatu, barulah kita tahu macam mana kita nak baca kitab setiap imam tu. Sebab contoh Imam Sahih Bukhari tu, Imam Bukhari memang masukkan apa hadis yang sahih saja. Tapi beza dengan Imam Tirmizi. Kalau kita jumpa dalam hadis dalam Sunan Tirmizi, kita tak boleh kata ni Imam Tirmizi riwayatkan ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Imam Tirmizi di setiap hadis beliau akan komen hadis tu. Kalau hadis tu bermasalah, kalau hadis tu tak ada masalah, biasanya tak ada apa-apa lah kan. Maksudnya dia riwayatkan gitu je lah, dengan sanad, dengan matan kan. Tapi kalau hadis tu bermasalah, kebiasaannya memang beliau akan komen. Hadis ni mungkin daif ke, ataupun ditinggalkan ke, tak tahu. Macam tu. Contohnya macam tu. Tak boleh kita mengambil secara buta-buta macam tu je, tak boleh. Kita kena baca apa komentar Imam Tirmizi. Jadi setiap penulisan kitab tu berbeza-beza. Tapi yang pentingnya, bila kita nak cek sesebuah hadis tu, seandainya macam ni lah Al-Humaidi kan. Contoh, hilang Al-Humaidi ni kan. Nak kata Imam Bukhari jumpa Sufyan, kita kena cek betul, boleh ke, mustahil ke Imam Bukhari nak jumpa Sufyan. Kenapa? Sebab boleh jadi Sufyan ni hidup awal lama sebelum Imam Bukhari ada kan. Jadi kena cek. Jadi kalau tarikh hidup tu, contoh tarikh mati Sufyan tu tak lama lepas tu baru Imam Bukhari lahir. Jadi mustahil lah Imam Bukhari jumpa Sufyan tu.
Macam tu jugalah kita nak macam itulah kita nak check. Dan macam mana kita nak tahu perawi ni hidup pada bila, lahir pada bila, masa meninggal pada bila, tinggal di mana, semua tu ada dalam bab dalam ilmu hadis yang lain yang dikenali sebagai ilmu jarah wa ta'dil. Memang ada kitab-kitab yang ulama tulis yang memang kitab tu hanya mengkritik ataupun menceritakan tentang perawi. Contohnya Nian Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair kan. Jadi kalau kita buka kitab tu, kita mungkin akan cari Abdullah bin Zubair je kan. Sebab Al-Humaidi ni saya tak pastilah sama ada dia gelaran kunyah ataupun memang nama dia Al-Humaidi. Tapi Abdullah bin Zubair. Jadi kita bercarilah Abdullah bin Zubair dalam tu. Kemudian kemungkinan ada ramai Abdullah bin Zubair yang nama sama kan. So kita kena cari betul-betul. Daripada situlah kita dapat tahu. Bila dah jumpa, baru kita tahu dia hidup pada kurun yang keberapa. Kemudian dia tinggal di mana. Macam mana perjalanan hidup dia. Adakah ada kemungkinan ke dia jumpa Sufyan ataupun tak ada. Kalau tak ada, maksudnya dia mungkin hidup berjauhan ataupun dia tak pernah keluar daripada tempat asal dia. Dan Sufyan pun macam tu juga. Jadi mustahil lah kan untuk dia meriwayatkan hadis tu daripada Sufyan. Jadi macam itulah perjalanan nak simak status hadis ni. Bukanlah satu perkara yang mudah, satu perkara yang sangat susah. Kerana ia memerlukan kajian yang mendalam. Okey. Jadi saya cukup sampai di situ saja dulu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.